turun kepada sujud. Turun sujud. Memang pelik lah kalau orang tengok semayang ni. Kalau berlaku Masjid Al-Azim pelik. Tu imam baca Fatihah, tu imam baca surah, makmum semua sujud. Dia kata semayang ajaran mana ni? Begitu. Viral seluruh dunia, bukan kat Malaysia je. Satu ajaran sesat di masjid negeri Al-Azim, imam baca surah, makmum sujud. Makmum sujud. Tu makmum dia tunggu waktu sujud. Sebab apa? Sebab sujud rukun panjang. Sehinggalah imam ni dah habis baca Fatihah, habis baca surah, kemudian dia rakaat, kemudian dia i'tidal, kemudian imam ni sujud, bersambung balik. Sambung balik. Boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. الحمد لله, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini mempelajari kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Pada pagi ini kita sambung lagi permasalahan 127. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Imam Syak membaca Fatihah di dalam rukuk. Imam ni ketika mana ia dalam keadaan rukuk, tiba-tiba datang perasaan syak. Dia kata, aku tadi dah baca surah Fatihah ke tak baca surah Fatihah? Dah rukuk baru dia datang syak. Baca Fatihah ke tak baca Fatihah? Baca Fatihah ke tak baca Fatihah? Tiba imam ni dia patah balik berdiri. Dia syak waktu rukuk, jadi dia pun diri balik. Dia pun baca surah Fatihah. Jadi kedudukan makmum di belakang, adakah nak ikut imam ataupun sebaliknya? Begitu. Telah menyebut Al-Imamul Baghawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama Syafi'i yang alim, Al-Imamul Baghawi rahimahullahu ta'ala, di antara kitab beliau juga yang terkenal Masabih Sunnah, Al-Imamul Baghawi.
menyebut di dalam fatwanya ni, dalam fatwa Al-Imam Al-Baghawi, bukan dalam kitab Masabih Sunnah, tapi dalam kitab beliau fatwa Al-Imam Al-Baghawi. Fatwa ni boleh baca dua dalam kaedah bahasa Arab, boleh baca fatawa dengan fatawi, da'awi wa da'awa. Disebut dalam kitab Mughni Muhtaj, boleh dibaca dua atas timbangan fa'ala da'awa, jadi fatawa, ataupun fa'ali di atas timbangan fa'ali ni jadi da'awi, fatawi. Setengah orang baca fatawi, setengah orang baca fatawa, jamak pada fatwa. Dia dua-dua boleh baca. Al-Imam atau Syekh Al-Imam Al-Baghawi ni menyebut dalam kitab beliau, iaitu fatwa beliau. Fatwa. Apa beza fatwa kan? Fatwa Syekh ni, fatwa Syekh ni, fatwa. Fatwa ni dia pandangan seorang ulama yang alim memberi fatwa. Dan fatwa ni tak terikat. Macam kita dalam dunia ni macam-macam fatwa. Fatwa tuan Syekh ni, fatwa tuan Syekh ni, fatwa tuan Syekh ni, fatwa, macam-macam fatwa. Masing-masing memberi fatwa. Orang ni pakai pandangan Tok Syekh ni, orang ni pakai fatwa. Syekh Qardawi ada fatwa dia, Syekh Mustafa Zaqa ada fatwa dia. Saudi pula Syekh Husaimin ada fatwa dia. Syekh bin Bas ada fatwa dia. Pergi Morocco pula ada ulama Morocco pula fatwa. Pergi ke Yaman pula ada fatwa ulama Yaman, dia fatwa. Dia memberikan pandangan. Tetapi kalau dalam negeri di Malaysia, fatwa ni mengikat. Kalau telah diwartakan fatwa di negeri Melaka, maka fatwa itu mengikat. Siapa yang melanggar fatwa yang telah diwartakan boleh dikenakan tindakan. Beza hukum asal fatwa ni dia bebas. Tapi dalam negara kita, kerana dia ada undang-undang, kalau telah difatwakan, maka ianya terikat kepada penduduk di dalam tempat tersebut atau negeri tersebut. Kalau fatwa negeri Melaka, terikat pada orang yang berada di negeri Melaka. Kalau fatwa itu negeri Kedah, maka terikat dengan orang negeri Kedah lah. Contohnya kalau orang sekarang ni di orang negeri Melaka, dia pakai fatwa, dia kata, oh ni Perlis bagi fatwa, itu fatwa Perlis. Contohnya dalam masalah Covid ni, oh fatwa di negeri, fatwa ulama-ulama Patani, itu terpakai di Patani ya. Ini Ustaz, ini ada fatwa negeri Kelantan, itu berkuat kuasa ni Kelantan lah. Tak berkuat kuasa di negeri kita. Walaupun beribu-ribu fatwa kalau bawa sini, selagi mana tidak diwartakan di sini, tak digezetkan di sini, maka ianya tidak berkuat kuasa. Tapi kalau fatwa itu telah diwartakan, maka ia terpakai pada orang dalam negeri ini. Dan orang yang hadir juga ke dalam negeri ini, maka dia terikat dengan fatwa tersebut. Ini fatwa di sudut undang-undang, dan dia mengikat dan boleh dikenakan tindakan gitu. Kita fatwakan ajaran ini sesat, kemudian dia buat ritual di mana, di Pulau Besar, maka dia telah masuk dalam negeri kita, membuat perkara-perkara tersebut, maka kita boleh ambil tindakan kerana melanggar fatwa kerajaan negeri Melaka. Begitu, ini fatwa. Adapun pandangan Syekh Baghawi, Syekh dan sebagainya, ini fatwa. Mungkin ada fatwa ulama lain yang menyanggah fatwa itu. Ini fatwa yang tidak digezetkan. Apa tuan Syekh kita menyebut, jika syak iman dalam rukuknya, imam ni waktu rukuk dia syak, adakah ia telah membaca Fatihah ataupun belum baca Fatihah, maka qiyam ia semula. So, imam ni dia berdiri balik, dia syak. Sebab kaedah fiqh menyebut al-yaqinu la yuzalu bisyakki, yakin tidak boleh dihilangkan syak. Maka syak dia itu tidak boleh diteruskan dia rukuk. Yakinnya mana dia tak baca Fatihah. Sebab dia syak, dia baca ke tak baca, hukum asal tak baca, maka dia kembali kepada hukum asal. Falyatrahi syakka wal yabni alal yaqin.
maka buanglah syak, bina atas keyakinan. Dia pun patah balik diri. Adapun makmum, ia telah yakin. Makmum pula ni dia yakin. Kenapa tu imam ni patah balik diri baca surah Fatihah balik ni? Berapa kali nak baca surah Fatihah? Mak ni imam tak yakin, tapi makmum yakin imam ni memang dah baca surah Fatihah. Maka berlakulah pertentangan di antara imam dengan makmum. Adapun makmum, ia telah yakin sudah membacanya. Dia yakin memang imam dah baca, dia pun dah baca. Apa pandangan Syekh Baghawi? Berkata Syekh Al-Imam Al-Baghawi, tidak boleh makmum menunggunya di dalam i'tidal. Jadi makmum ni tak boleh tunggu imam baca surah Fatihah kali kedua ni waktu i'tidal, kalau nak teruskan menjadi makmum. Sebab i'tidal ni rukun pendek. Kalau dia tunggu imam baca surah Fatihah, imam baca pula surah pula baca Fatihah panjang, maka menunggu imam waktu i'tidal, sedangkan i'tidal rukun pendek. Kalau dia tunggu juga sebab dia nak jadi makmum terus, batas sembahyang. Kalau dia nak jadi makmum juga, itu masalah imam. Imam telah membina di atas keyakinan dia, dia belum lagi baca, dia berlaku syak, maka dia kembali pada asal, dia pun patah balik diri, baca surah, baca Fatihah, baca surah. Makmum tak boleh tunggu waktu i'tidal. Kalau nak jadi makmum juga, tunggu dekat mana? Tu Syekh kita sebut, bahkan wajib ia makmum turun kepada sujud. Turun sujud. Memang pelik lah kalau orang tengok semayang ni, kalau berlaku Masjid Al-Azim pelik. Tu imam baca Fatihah, tu imam baca surah, makmum semua sujud. Dia kata semayang ajaran mana ni? Begitu. Viral seluruh dunia, bukan kat Malaysia nya. Satu ajaran sesat di Masjid Negeri Al-Azim, imam baca surah, makmum sujud. Makmum sujud. Tu makmum ni tunggu waktu sujud. Sebab apa? Sebab sujud rukun panjang. Sehinggalah imam ni dah habis baca Fatihah, habis baca surah, kemudian dia rakaat, kemudian dia i'tidal, kemudian imam ni sujud, bersambung balik. Sambung balik. Boleh tak ya? Ya boleh. Dalam hukum fiqh kata boleh. Nak tak nak ke itu cerita lain. Ini hukum fiqh kata boleh begitu. Tunggulah waktu sujud, dan tunggu imamnya di dalam sujud. Tunggu imam ni dalam sujud. Sebab apa boleh? Kerana sujud itu rukun yang panjang. Sujud termasuk rukun panjang. Kenapa tak boleh tunggu waktu i'tidal? Dan i'tidal daripada rukun itu rukun yang pendek. Kerana i'tidal rukun pendek. Itu sebab i'tidal ni kita tak boleh berdiri lama-lama. Kalau nak baca kunut pun baca kunut, kata ulama Syafi'i, baca kunut gabungan bacaan kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu aja. Tak payahlah nak ikut macam baca kunut Saudi panjang-panjang. Saudi pun dia bukan baca kunut, dia baca doa khatam Quran. Doa khatam Quran. Dan kadang-kadang berlaku doa khatam Quran ni sebelum rokok. Kalau sebelum rokok tak apa, tak masalah. Sebelum rokok. Jadi sebelum rokok diri betul. Berdiri betul sampai ke subuh pun, kalau dia berdiri tak jadi masalah. Doa khatam Quran, doa tu tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada warid. Kalau dia baca doa kunut pun, selepas tu dia baca doa khatam Quran pun tak ada warid daripada Nabi. Tak ada warid. Yang berlaku di Saudi tak ada warid. Tapi ulama tak berani nak bantah, tak berani cakap bid'ah, sebab dah jadi tradisi. Kalau berani pun belakang-belakang, tak berani.
Tapi kalau bab lain yang tidak menjadi adat di negeri dia, bid'ah belaka. Tu adik-adik kita balik daripada Saudi, balik daripada Mesir apa semua, kalau di Malaysia ni tengok orang baca-baca begini, bid'ah. Ni Sepuh Syaban, bid'ah. Ini bid'ah. Kita kata tu baca doa khatam Quran tu dalil mana? Datanglah dalil. Mana dalil? Oh, dia kata para sahabat membenarkan baca. Ada doa para sahabat tu baca macam Imam Masjidil Haram, berjela-jela panjang. Bawa lah, mana kitab mana kata boleh? Tak ada. Kalau kita tanya guru-guru kita di Saudi, ada tak Syekh? Lam yarid. Lam yarid. Ada tu berani, ini kata dah tradisi. Dah tradisi. Kita balik Malaysia, tak payahlah nak baca kunut panjang-panjang berjela-jela. Sebab i'tidal ini rukun pendek. Hanya dalam mazhab kita Syafi'i, kalau nak baca, contoh ni nak masuk bulan Ramadan ni, nanti 15 Ramadan ke atas baca doa kunut, ada surau ni baca, imam muda ni baca berjela-jela. Nanti termasuklah doa Allahumma anfa'annal bala wal wabak corona wa covid 19, sebutlah semua. Covid ni dia dalam bahasa Arab dibaca Covid, dia sebab wi tak ada kan. Kuruna, bukan corona. Itu penceramah Malaysia kata jangan sebut corona sebab dia ambil daripada corona, qaf ra waw nun, corona. Nah, bahasa Arab tak panggil corona, bahasa Arab panggil kuruna, kaf ra waw nun alif. Dia sebut, bukan sebut corona. Orang Arab dia dah jadi di Melayu kan. Macam tahun lepas lah, ada fatwa pula kata siapa baca doa waktu kunut Allahumma dfa'anna wabak corona, batal semayang. Batal semayang. Bukan jalan-jalan orang sebut tu, orang yang ada autoriti, batal semayang. Terkejut semua orang. Batal lah, bukan main-main. Kerana corona tu bukan bahasa Arab. Di dalam semayang kena boleh sebut bahasa Arab. Sebut bahasa Arab. Ya, ada sekarang corona dah jadi bahasa Arab, maka dinamakan mu'arrab, diarabkan. Malaysia bahasa Arab tak? Malaysia bahasa Arab, tetapi dah jadi Arab. Malaysia, kita kata baca doa kunut, kita baca doa Allahumma hafaz biladana Malaysia, peliharalah negara kami Malaysia khassatan. Batas semayang. Tu imam tu batas semayang sebab dia sebut bahasa Malaysia. Itu Malaysia. Malaysia tu bukan bahasa Arab, tak ada dalam Quran Malaysia. Batal. Tapi dah jadi diarabkan. Kita pergi sebut Amerika, Washishan, wapalah macam-macam. Semua kita sebut. Wa Pakistan, wa Tantan, habis semua. Jadi bahasa Arab. Dia dah jadi bahasa Arab. Oleh sebab itu dalam kitab fiqh menyebut yang lain daripada bahasa Arab tu, yang tidak dijadikan mu'arrab, diarabkan dia. Kalau satu doa yang telah masyhur, maka ia tidak membatalkan semayang. Ni nak masuk bulan Ramadan, nanti orang baca doa panjang-panjang. Dalam mazhab kita Syafi'i, kalau boleh doa kunut yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga doa kunut Sayyidina Umar radhiyallahu an, gabung dua tu kalau boleh setakat itu je lah. Itu terlebih berhati-hati. Kita tak menolak ada pandangan kata ni begini. Itu masing-masing punya fatwa ni kita nak pakai boleh, tak nak pakai pun boleh, kerana dia bukan digezetkan. Sama balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, imam rukuk sebelum habis baca Fatihah. Ini satu hal. Belum habis surah baca Fatihah dia pun rukuk. Barangkali pemikiran imam ketika tu dia celaru. Dia celaru. Tahu-tahu dia rasa macam dia dah habis baca Fatihah.
dia pun rokok. Kita sebagai makmum memang tahu imam belum habis baca surah Fatihah, boleh ikut rokok tak? Seorang makmum tidak boleh mengikut imam yang kita yakin dia batal. Imam belum habis baca Fatihah dia rokok, kita makmum tahu dia tak habis baca Fatihah, boleh rokok tak? Jawapannya, berkata Syekh Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi dalam fatwa juga, jika imam rukuk belum habis daripada membaca Fatihah dia, keadaan makmum ini jawapannya, maka bolehlah makmum mufaraqah dengannya. Makmum ni tak mau ikut imam, dia niat mufaraqah, pahala sekadar mana bersama imam ni lah. Dah tu semayang lah sebagai semayang seorang diri, dah tak ikut imam dah, dan terus menyempurnakan semayangnya bersendiri. Jadi makmum ni dah tak ikut imam, mufaraqah, semayang macam orang semayang seorang diri lah. Tu kaedah pertama, tak ada khilaf, senang. Aku tak mau ikut imam ni, dia pun mufaraqah, rakaat, i'tidal, sujud dan sebagainya. Tapi dia ni nak juga jadi makmum, tak mau mufaraqah. Dia kata saya tak mau jalan jauh-jauh. Dia kata jauh-jauh aku datang Masjid Al-Azim, dapat sekadar tu imam takbiratul ihram je. Datang tu daripada Melimau sampai Masjid Al-Azim dapat separuh je, dapat sikit je. Dah dia kata aku tak mau mufaraqah, nak jadi juga jadi makmum. Ada cara tak? Ini cara kedua. Dan boleh juga makmum menunggunya di dalam qiyam, boleh. Lamalah nak tunggu qiyam ni. Imam rokok, kita jangan ikut imam rokok, sebab rokok itu imam tak betul. Imam i'tidal tak boleh ikut, imam sujud tak boleh ikut, imam duduk antara dua sujud tak boleh ikut, imam sujud kali kedua tak boleh ikut, imam bangun balik berdiri boleh ikut. Tak batal ke semayang Ustaz? Sebab berapa rukun kita dah tertinggal dengan imam? Tak batal, sebab perbuatan imam tu tak betul. Perbuatan imam tu kalau dia sedar dia batal, tetapi tu perbuatan tu imam tu sebab dia tak sedar, perbuatan dia itu boleh membatalkan. Oleh sebab itu rakaat itu tidak diambil kira. Kita sebagai makmum, bila imam bangun balik rakaat boleh ikut balik. Tapi masalah imam beri salam, imam tasyahud akhir nanti, imam beri salam macam mana? Imam dah beri salam, kita makmum kurang satu rakaat lagi. Kalau imam tu sedar dia memang tadi rukuk tak cukup baca Fatihah, dia boleh kena tambah satu rakaat lagi. Tapi kalau imam ni tak sedar, dia pun assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia tengok makmum belakang semua bangun. Pasal betul lah aku 4 rakaat tadi. Rupanya dia tak sedar, dia baca Fatihah tak sempurna, tak cukup. Kita sebagai makmum, jawapannya dalam kitab kita, makmum tunggu waktu berdiri sehinggalah ia kembali mengikutnya pada rakaat kedua bagi imamnya. Sehingga imam ni naik rakaat kedua nanti ikut balik. Inilah fiqh. Ngaji kitab fiqh memang masalah ni dibahaskan. Ini fiqh, nama pun fiqh, al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fiqh ni pada bahasa ialah faham. Ma nafqahu katsira, kami tak apa faham banyak. Oleh sebab itu fiqh ni mana faham. Ini faham gini, ini faham gini, ini faham gini, ambil dalil ni dia faham gini, ambil dalil. Oleh sebab itu belajar fiqh ni percambahan, minda kita, cara kita berfikir. Itu orang mengaji fiqh. Kalau orang mengaji kitab hadis, ni hadis ni hadis, dia jumuk situ je lah, dia tak boleh mengembangkan dia punya pandangan. Islam tidak mengajarkan begitu. Hadis, tapi dia ajarkan kita berfikir, memaham hadis tu. Keluarlah pandangan 4 mazhab, ni faham gini, ni faham gini, ni faham gini. Ya orang baca hadis tu faham, itu faham dia.
Itu faham dia, belum tentu faham dia betul. Ni hadis Syekh, entah punya faham ada alif lam ke, tak ada alif lam ke, dari sudut ilmu bahasa Arab macam mana, dari sudut usul fiqh dia macam mana. Dia kata bab itu aku zero. Zero tak boleh, tak layaklah nak memberi pandangan. Setakat komen boleh, beri pandangan ni tak betul, sebab dia tak faham. Macam mana kita nak faham? Inilah kitab kita ni ajarkan. Ikut balik imam pada rakaat kedua, kemudian pada akhir semayang, akhir semayang, jika imam sedar rupanya aku rokok tadi tak sempurna Fatihah, dia boleh tambah balik rakaat. Makmum di belakang settle masalah, boleh ikut balik, habislah sampai beri salam nanti. Itu kalau dia sedar. Jika imam sedar lalu bangun qiyam ia, maka hendaklah makmum bangun mengikut dia. Dan jika ia tidak sedar, imam ni tak tahu bahawa dia ni sebenarnya rakaat pertama tadi rokok belum habis Fatihah sebenarnya, dia pun tak tahu, dia rasa dia betul. Kalau dia tak sedar juga lalu memberi salam ia, maka hendaklah makmum bangun sempurnakan rakaat dia. Jadi makmum tambah lagi satu rakaat. Makmum tambah lagi satu rakaat, kerana makmum tidak dapat rakaat bersama imam pada rakaat pertama, kerana dia tak ikut imam rokok, imam tak habis surah Fatihah. Ini kaedah yang kedua. Kalau rasa pening kepala macam mana nak buat kaedah kedua ni, boleh ambil kaedah pertama, iaitu mufaraqah terus, settle, tak ada masalah gitu. Masalah 129. Makmum ternampak najis atas baju imamnya. Makmum dia terlihat ataupun ternampak ada najis di badan atau di pakaian imam. Dia nampak tai cicak ke, dia nampaklah contohnya darah setumpuk besar, darah, kadar darah ni kadar uruf. Kalau dia ada setitik sana, setitik sini, setitik sana, setitik sini, kalau dikumpulkan besar, kumpul, sini ada setitik, sini ada setitik, situ ada setitik, kumpul banyak, dia jadi lebih besar daripada duit 50 sen dulu. Bukan 50 sen sekarang, 50 sen dulu. Besar. Batal tak semayang? Tak batal, sebab dia berterabur. Tapi kalau dia dalam satu tumpuk besar, maka boleh batal semayang menanggung najis. Kalau nampak, kita nampak besar darah, besar ni besar mana? Ada kata besar kuku ibu jari. Kuku ibu jari semua tak sama. Orang Arab lain, orang Malaysia lain. Cuba kita salam dengan orang Arab, dia genggam kita, kita rasa kita dah besar dah. Tangan orang Arab lagi besar. Tapak kaki dia cukup lah. Dia semayang di negara Arab, di Mesir. Dia pelik negara Mesir ni. Kalau susun soft, dia ikut jari depan. Orang ikut tumit, dia ikut jari depan. Tak apalah tapak orang Arab Mesir sama, lebih kurang sama semua. Dia kalau bentang tali, ujung jari dekat tali, ujung jari Mesir punya. Dia bukan ikut tumit. Pelik. Siapa pergi Mesir jangan pelik. Kita kata mai sini, tapak kaki kau dengan tapak kaki aku tak sama, aku orang Malaysia. Pergi tengok, dia jari dia pergi ke line depan, tumit kita pendek. Kau tengok, tengok jadi macam ni ya. Kalau sama-sama dia Arab, betul, tapak kaki dia sama. Kalau beli kasut, tak ada kita kata saiz 16, tak ada. Saiz berapa? 45, 46, 47, 50. Kalau kita kata umur berapa? Umur saya dah 40 tahun. Ada saiz 35. Sekolah rendah ke? Dia kata sekolah rendah. Sebab saya dia kecil kan. Saya kita ni kecil.
Jadi oleh sebab itu susun sah, orang Mesir tak boleh bawa cara Mesir pergi Malaysia sebab lain. Lain. Dia sah. Kita sambung balik. Jadi berkaitan tentang masalah nampak najis, kadar mana? Sebab dalam hukum fiqh ni, ulama ni kalau bercakap, dia selalu bahasa nama suka kias-kias. Segan nak sebut lah. Kalau sebut pun tak apa molek didengar, tak enak diceritakan. Kadar ni, najis ni dimaafkan, hukum asal fiqh. Contohnya kalau kita beristinja menggunakan batu, sah tak? Istinja guna batu ataupun benda yang kesat, sah. Lubang dubur ni dia tak guna air, guna batu, sah. Tetapi kadar lubang dubur sahaja dalam kitab fiqh. Tapi kalau dia najis tu terkeluar lebih daripada kawasan lubang dubur, wajib menggunakan air. Kita mengaji kitab fiqh. Mana yang dimaaf ni ialah kadar lubang dubur. Kadar lubang dubur. Atas dasar kerana istinja itu dibenarkan kadar besar lubang dubur, takkan bila orang tanya kepada tok guru mengajar, Ustaz, darah ni kalau kadar mana dimaafkan? Kadar besar lubang dubur. Wah, aib dia cakap. Jadi ulama macam mana kadar besar lubang dubur ni? Kalau cakap malu lah. Dia kata Ustaz Syukri ni tak ada filter ke bercakap. Bila orang tanya kadar, ada lah. Dia kata, orang tanya kadar mana Ustaz? Besar mana? Kadar lubang begitu. Ya tu lubang apa Ustaz? Lah, faham lah. Orang tak faham. Maka ulama pun kaji kadar lebih kurang duit 10 sen. Itulah kadar. Kalau kita duduk, kadarnya kena itulah. Jadi mana sumber hukum? Ulama PK. Ulama PK kata sumber hukum tuba istinja, karena dimaafkan kadarnya. Nanti kalau berkaitan tentang najis, darah apa semua ni, kadar mana? Kadar itulah dinamakan kias. Ni kalau kita mengaji kitab Al-Ashbah wa Nazair, Al-Imam As-Sayuti bahas sedemikian rupa. Jadi ulama tak berani nak segan nak sebutlah kadar barizah. Kalau di Mesir, tok guru saya ngajar kaedah fiqh dulu. Kaedah fiqh dulu dia nak sebut kadar mana Tok Syekh? Kadar barizah, kadar duit 10 sen. Kadar duit 20 sen. Tak tahu berapa besar lah, tambah duit 10 sen sekarang ni. Itulah. Contohnya ada bertumpuk darah kadar duit 10 sen, akhirnya dimaafkan. Sebagaimana dimaafkan kalau kita beristinja. Beristinja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maknanya dalam hukum fiqh ni, kalau boleh kita cari bahasa yang lebih lembut, lebih sopan, cari bahasa lebih sopan. Tak boleh kita terus cakap benda-benda perkara yang bila dengar tak apa enak, dan bahasa tu tak sopan, walaupun betul tapi tak sopan. Inilah dibahaskan oleh ulama kadar najis yang dimaafkan. Sambung balik kita. Makmum ni nampak najis. Jika seorang makmum semayang di belakang imam, lalu ia ternampak di atas baju imamnya ada najis, maka hendaklah ditilik. Tengok dulu. Jika najis itu boleh dinampak dengan terang, maka wajiblah diulang semula semayangnya. Pas semayang tengok ada najis, kena darah, contohnya pacat ke atau seumpamanya. Tok imam pagi petang-petang pergi kebun, malam jadi tok imam semayang tarawih. Ini biasa kampung-kampung. Petang-petang pergi kebun. Kalau tadi pagi-pagi norih getah, asalnya kalau semayang jadi tok imam malam dah kering dah dia. Tapi kalau petang pergi kebun, malam jadi tok imam,
tadi kena darah pacat, kita tarik pacat tu, dah tu ambil kertas surat abang, ambil air liur, tampal. Tu cara orang dulu. Ambil kertas surat abang, ambil air liur, tampal. Melekat dia. Satu benda yang pelik kan. Itu paling cepat berhentikan darah pacat ni. Tiba-tiba tengah semayang, gatal-gatal, garu-garu, tergaru, keluar balik darah. Banyaklah keluar, ada bertitik besar, bertumpuk besar dekat kain Tok Imam. Lepas semayang nampak Tok Imam tengok ke kain tu, oh besar kesan, tumpuk darah. Oh, ini aku kena pacat petang tadi ni. Semayang wajib diulang? Ya, wajib. Sebab ada darah yang nampak dan besar kadar lebih daripada ibu jari. Tapi kalau najis itu tak nampak, bersalahan jika najis tersembunyi di bawah bajunya, maka tiadalah wajib diulang semayang itu. Tapi najis ni tak nampak. Dia kata aku ada najis dalam aku punya underwear, dia kata, dalam spender dia. Dia kata dalam underwear, takkan nak buka? Mana Tok Imam? Nak biar aku buka kejap? Tak payah buka-buka lah. Kalau Tok Imam pun, kalau benda yang tak nampak, dia ulang semayang dia sendirilah, sebab benda tak nampak. Dia kata ada darah ni, aku garu-garu tadi ada keluar darah. Itu dia tak nampak. Kita sebagai makmum tak nampak. Tapi kalau makmum boleh nampak, wajib diulang semayang. Itu kaedah lah ilmu fiqh. Begitu juga hadas benda tak nampak. Saya jadi imam, tapi habis semayang, Allah, terlupa nak beritahu makmum, sebenarnya tadi jangan terus kamat. Waktu aku mengajar tadi, aku batal wudu. Tapi itu mengajar semangat, jam dah menunjukkan 9-10 minit. Orang pun nampak dah resah je, kejap keluar pergi ambil wudu, kejap tu bagi isyarat tu. Kalau kita mengajar, ada orang bangun pergi nak ambil wudu, itu bagi isyarat. Ataupun kitab ni dia buat macam tu je, itu bagi isyarat, suruh berhenti lah. Tak payah nak goreng-goreng panjang 15 minit. Wallahu alam, tutup terus, sebab orang dah bagi isyarat. Dia bagi isyarat. Kita pun tak apa lagi, 5 minit. Sampailah 15 minit, dia tak sedar tadi dia dah habis, dah batal wudu, kamat semayang. Habis semayang tiba-tiba teringat, Allah, aku semayang tadi tak ada wudu. Dia pun beritahu makmum, minta maaf sebenarnya jemaah semua, tadi semayang isyak saya sebenarnya tak ada wudu. Makmum nampak tak wudu ni? Tak nampak. Jadi dua pilihan bagi makmum, nak ulang balik pun boleh, tak nak pun tak apa, sebab benda tak nampak. Terima kasih di atas kejujuran Tok Imam. Tok Imam kena ulang balik semayang, tapi kami nak balik. Kami nak. Bilal pula kata, Tok Imam semayang lah, aku nak pergi ambil anak-anak tuition. Dia kata, contohnya, tak nak ulang boleh sebab benda tak nampak. Tapi kalau benda nampak, mesti diulang. Begitu. Sama juga najis. Bersalahan jika najis tersembunyi di bawah bajunya, maka tidak wajib diulang semayang itu. Makmum, tapi imam kena ulang. Berkata Al-Imam Ruyani, seorang ulama yang terkenal di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i. Al-Imam Ruyani namanya Abdul Wahid Ibnu Ismail, meninggal dunia pada tahun 502 Hijriah. Kitab beliau di antaranya iaitu Syarah Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani. Nama kitabnya Bahrul Mazhab. Kitab ni puluhan jilid. Kalau baca pun saya rasa sampai mati tak habis. Nama kitabnya Lautan Mazhab, Bahrul Mazhab. Kalau tak adalah semua kitab dalam mazhab Imam Syafi'i ada Bahrul Mazhab ni pun dah cukup. Nama dia Bahrul Mazhab. Kitab ini dicetak. Kitab Al-Imam Ruyani, nama dia Bahrul Mazhab, nama dia Lautan Mazhab. Sama balik kita itu. Berkata Al-Imam Ruyani, dan jika najis itu di atas serban imam, ada najis atas serban imam ni, yang boleh nampak oleh makmum apabila ia berdiri, tetapi ia semayang dengan duduk sebab lemahnya daripada berdiri. Kalau tu imam berdiri, kita nampak najis di serban imam,
Tapi kerana imam ketika tu dia uzur, dia sembahyang duduk. Sembahyang duduk. Kita makmum sembahyang diri. Disebabkan imam sembahyang duduk, kita makmum ni tak nampak najis yang ada dekat serban. Macam mana kedudukan makmum? Maka tidaklah wajib diulangi sembahyangnya. Makmum tak wajib ulang sembahyang sebab dia tak nampak. Kerana wajib atasnya sembahyang dengan secara duduk. Itu imam tadi sembahyang duduk. Maka tidak disuruh ia melampaui daripadanya. Maka imam sembahyang duduklah sebab wajib bagi dia. Dia sembahyang duduk. Sebagaimana kisah Imran ibn Husain, dia buasir. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau aku sembahyang berdiri ni menitik-nitik darah, fasalli qa'iman, mesti berdiri dulu. Dia kata tak boleh, kalau berdiri darah banyak keluar. Orang buasir. Fa illam tastati' fa qa'idan, dah tak boleh baru duduk. Maknanya orang ni kalau nak sembahyang fardu mesti berdiri dulu. Mesti berdiri. Dah berdiri tak boleh, dah berdiri baru duduk. Mana pakcik-pakcik, makcik-makcik yang bawa kerusi, dia tak boleh terus duduk atas kursi sebab dia boleh berdiri. Dia naik Masjid Al-Azim, ikut pintu belakang, dia tak ikut tangga. Mana dia boleh berjalan sampai masuk masjid, dia pun pasang kursi ataupun ambil tepi-tepi tu, dah tu duduk. Allahu Akbar. Tadi makcik boleh berdiri, pakcik boleh berdiri, kena berdiri berdasarkan hadis Imran bin Husain. Allahu Akbar, dah berdiri memang dah tak boleh dah, barulah duduk. Barulah boleh duduk. Dia tak boleh terus berdiri, tak boleh terus duduk sebab dia boleh berdiri. Jangan ikut cara orang Arab ni pergi umrah apa semua ni, pergi Masjidil Haram, Syekh Arab ni pun nak sampai kat pintu Masjidil Haram tu, ambil lah kursi, bila semayang dia duduk. Kita kata orang Arab tu kan semua betul. Dan tu balik Malaysia pun ikut tradisi itu, tak betul. Itu tak betul. Kena diri dulu. Kalau tak boleh mampu berdiri baru duduk. Sama balik kita. Bersalahan jika najis itu nyata kelihatan pada baju imamnya, tetapi ia masyghul dengan semayangnya, ia tidak sedar adanya najis itu, atau ia tidak nampak najis itu, duduk berjauhan dengan imam, maka wajib diulangi semayangnya. Jadi contohnya, bersalahan jika najis itu nyata kelihatan pada baju imamnya. Memang nampak dekat imam najis ni, tapi kita makmum ni, jadi makmum semayang ni sebab kita suka pejam mata. Kita pun tak kisahlah imam apa ke, najis dia semayang macam tu, dikira dia lepas semayang diberitahu bahawa baju imam ni bernajis. Kau belakang imam pun kau tak nampak. Aku memang jenis tak tengok orang, aku semayang pejam mata, tapi najis tu nampak, orang lain nampak. Disebabkan dia masyhur menyebutkan kena khusyuk semayang ni, sampai dia tak peduli tu imam depan dia ni ada najis tak ada najis, nampak ke tak nampak, semayang dia tetap wajib diulang sebab benda tu zahir. Ataupun memang ada najis, macam makcik-makcik duduk belakang, mana nampak najis tu imam. Tiba-tiba jemaah imam kata, kita ulang semayang semula, nanti saya nak tukar kain kejap masuk dalam. Tu imam kata, ni jubah saya ni kotor, kena tek cicak tadi, ataupun kena tek burung pati, nampak ni ada nampak putih-putih. Tunggu sementara, saya ada jubah dalam, saya tukar je, tak perlu ambil uduk. Dia pun tukar. Makcik-makcik mana nampak sebab dia duduk jauh, tetapi dia ketahui bahawa imam tadi memang pakaian yang bernajis, wajib diulang. Tak boleh pula makcik-makcik kata, minta maaf lah tu imam, kami duduk jauh tak nampak. Dia kata tak boleh begitu, sebab dikira zahir tidak dimaafkan. Az-zahir la yu'fa, sesuatu yang zahir tidak diberikan kemaafan, tetapi sesuatu yang batin yu'fa, diberikan kemaafan. Ini pembahasan berkaitan tentang semayang berjemaah. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad
يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عدي ليخضر منك عودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي زبت من الحجر والصدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد يا رب
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.